Kaki ayam kau buka kaki, kau pakai kaki ayam je. Bukan pakai kaki ayam, kau berkaki ayam. Sebenarnya bila salah satu aktiviti yang korang boleh buat kalau orang tengah dilanda gelisah, hati yang gundah gulana, okey, adalah korang kena tengok ni. Tak kira lah air ke, sungai ke, tak tahu kenapa. Sebab setiap kali bila kau dapat enjoy view sungai, pemandangan yang berunsurkan air, hati kita jadi tenang. Tak tahu kenapa. Kalau kita ada masalah setinggi gunung sekalipun, tapi bila kita duduk dekat bangku ni, kita tenung tasik, apatah lagi sungai, apatah lagi pantai depan mata kita, satu perasaan yang memberi ketenangan kepada kita, kepada korang. Kalau korang menghadapi masalah, kerisauan, tengoklah ni, korang tengoklah sungai ni, perkara-perkara berunsur air, dan kau nampak rumput hijau ni. Korang buka kasut, buka slipper, dan kau pijak tanah ni untuk sekurang-kurangnya dalam masa 2 minit ataupun 3 minit. Teknik ni kita panggil teknik grounding, yang mana kita reset balik apa orang kata, cas-cas dalam badan kita, tarik ke bumi, tinggalkan yang positif saja dalam badan kita. So, korang jalan sambil kau tengok pemandangan sungai, kau pusing. Kaki ayam kau buka kaki, kau pakai kaki ayam je. Bukan pakai kaki ayam, kau berkaki ayam. Duduk sekian lama, dan lepas tu kau dah reset diri kau balik, kau boleh back to work. Itu saja sekadar perkongsian hari ini.